Aku influencer. Aku ada 40,000 followers. Makan. Aku makan free. Tak gaduh banyak sebab aku influencer. Abang, banyak abang. Kena banyak. Cik, tadi saya buat food review. Jadi, saya makan free dah kan? Memanglah cik buat food review, tapi kami tak bayar dekat cik. Cik kena bayar lah. Tadi saya buat food review tadi. Takkan cik tak nampak? So, saya makan free lah. Cik, macam mana pun cik kena bayar juga RM53. Aduh, kena banyak enggak? Pakai QR boleh? Kat sini tak ada QR. Tak ada QR pula. Cik nampak tak amal-amal tabang? Tak cik, tak nampak. Cik, jujur dengan saya. Cik nak beli followers kan? Saya tak beli followers, cik. Nak beli followers ni. Tengok muka pun tahu dah. Sumpah, saya tak beli followers. Followers saya memang ada 40,000. Cik jangan nak tipu kami. Kami dah check akaun TikTok cik. Ada 10.9k followers. Alamak kantoi. Cik, tolong dengan viral muka saya, cik. Tolong, cik. Tak kira. Kami nak viral juga muka cik. Tunggu cik. Tunggu. Kantoi pula ada 10.9k followers. Bye.